video AI adalah salah satu alat yang berasaskan kecerdasan buatan AI yang boleh membantu kita membuat video secara automatik hanya daripada teks ataupun skrip. Dengan hanya beberapa langkah, mudah kita dapat mencipta satu video lengkap yang mengandungi video, visual, teks bergerak atau suara narasi AI tanpa memerlukan kemahiran menyunting video secara profesional. Platform ini sangatlah mesra pengguna dan sesuai digunakan oleh guru-guru serta pelajar kerana guru boleh mencipta kandungan pelajaran yang sangat menarik dan interaktif, manakala pelajar boleh menggunakannya untuk menghasilkan tugasan bagi tugasan, assignment dan projek-projek. Ini juga berguna untuk membuat nota visual, ulang kaji dan video penerangan yang padat dan mudah difahami. Video AI juga menawarkan pelbagai kelebihan khususnya dalam bidang pendidikan. Pertama adalah ia membantu guru menjimatkan masa dalam membuat bahan pengajaran. Dengan hanya beberapa langkah, guru dapat menghasilkan bahan pengajaran berbentuk video dalam masa yang singkat tanpa memerlukan menyunting video yang secara profesional. Ia amat berguna juga terutama membuat bahan PDP atau ulang kaji. Kedua, ia membantu meningkatkan kefahaman pelajar dalam pelajaran. Isi pelajaran yang disampaikan dalam bentuk video interaktif lebih mudah menarik perhatian pelajar untuk lebih fokus dan faham. Gabungan teks, video, gambar dan suara narasi membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih jelas dan berkesan, terutama pelajar yang lebih cenderung kepada audio dan video. Antara ciri-ciri utama video AI adalah kebolehannya menukarkan teks kepada video secara automatik dengan suara AI. Kita hanya perlu masukkan skrip atau isi kandungan pelajaran dalam bentuk teks dan sistem akan menghasilkan video yang lengkap dengan visual, teks bergerak serta suara narasi. Ini sangat memudahkan kerja sebagai seorang guru ataupun pelajar untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang menarik. Ciri kedua adalah ketersediaan pelbagai template video, gambar, muzik, latar dan teks yang boleh digunakan dalam penyuntingan untuk menyiapkan video. Ini membolehkan guru atau pelajar memilih gaya dan reka bentuk video yang sesuai dengan keinginan mereka, dengan menjadikan hasil video lebih menarik, profesional dan menarik perhatian. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial macam mana kita dengan hanya kita masukkan teks sahaja kita dapat menghasilkan satu video. Mula-mula kita buka dulu Google dan search InVideo AI. Okay, setelah masuk kepada InVideo AI, dia akan tanya untuk kita sign up ataupun login. Okay, kalau tak ada lagi account boleh sign up. Tapi kalau tak nak sign up, kita boleh juga terus kepada generate now. Tapi dia akan ada limit untuk menghasilkan video ni lah. Limit untuk kita gunakan berapa banyak kali untuk kita buat video dalam masa satu hari. Setelah kita tekan kepada button generate now, dan sekarang kita keluar give me a topic. Jadi untuk kita bagi arahan kepada dia, kita boleh minta bantuan daripada ChatGPT. So kita pergi kepada Google kembali dan type ChatGPT. Dan setelah masuk ChatGPT, kita bagi arahan kepada ChatGPT untuk buat apa. Contohnya, kita type lah, buatkan video introduction, bagi topik apa. Contohnya saya pilih topik berwudu. Macam mana wuduk dengan sempurna. Dalam masa 1 minit untuk saya buat video introduction ataupun video set induksi saya sebelum kelas. Saya boleh tunjuk apa yang kita nak belajar hari ni. Contohnya kan, tunjuk dulu video tersebut. Kemudian
Kemudian setelah arahan telah diberi kepada ChatGPT untuk menghasilkan video tersebut, kita boleh copy arahan tu dan kita masukkan semula dekat dengan setelah kita generatekan teks daripada ChatGPT tadi, kita boleh copy teks tersebut, kemudian kita boleh masukkan balik ke InVideo. Okey, setelah masuk kepada InVideo, kita boleh masukkan ataupun paste dekat give a topic tadi. Kita paste apa yang kita telah tanya ChatGPT tadi, masukkan kembali dekat sini. Kemudian kita tekan generate a video. Dan kita perlu tunggulah beberapa second untuk dia hasilkan video. Setelah video kita dihasilkan dan dia dah siap prepare, kemudian dia akan keluar audience. Kita boleh pilih lah. Kalau saya pilih Muslim Cheers. Kat situ kita boleh juga tulis public lah. Kemudian yang kedua pilih normal. Yang ketiga di tengah media boleh tekan je YouTube. Kemudian tekan continue. Setelah kita tekan continue, dia akan proses semula kita punya permintaan tadi. Kemudian dia akan minta kita untuk komen. Setelah kita tak ada nak komen apa-apa, kita boleh tekan button generate. Kemudian dia akan suruh kita pilih untuk types of watermark. Kita boleh pilih watermark sebab tadi kita pilih generate now, kita tak login apa semua kan. So ni adalah untuk free punya. Okay, kemudian untuk AI brands kita pilih je normal. Kemudian untuk resolusi kita boleh pilih sama ada nak 720 ataupun 1080. Saya pilih 1080. Kemudian saya tekan continue. Setelah tekan continue tadi, maka kita dah boleh download dah video kita. Dan kemudian dia akan auto download lah. Dan korang boleh cari dekat file download korang sendiri. So jom kita tengok sama-sama video yang dihasilkan melalui teks. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda bahawa wuduk bukan sekadar menyucikan anggota tubuh, tetapi juga membuka pintu keberkatan dalam solat? Dalam video ini, kami akan membimbing anda langkah demi langkah cara mengambil wuduk dengan sempurna, mengikut tertib, niat, dan sunnah Rasulullah SAW. Sama ada anda baru belajar atau ingin menyemak semula, jom kita pelajari bersama agar ibadah kita diterima dan lebih bermakna. Mari kita mulakan dengan niat yang ikhlas.